Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada mereka yang baru saja klik video ini. Terima kasih kerana sudi datang ke channel kecil saya, dan kepada mereka yang telah lama subscribe channel saya ini, terima kasih dan selamat datang kembali. So, hari ini kita nak bercerita lagi tentang sambungan macam mana saya menjalani pembedahan di PPUM. Saya rasa semua orang yang kalau dah ikut saya daripada awal tu dah tahulah yang Caesar saya tu di PPUM. Oh, ada satu poin yang saya tertinggal dalam video yang lepas, iaitu waktu proses BIUS tu, selepas dia test saya, Dr. BIUS tu test saya dengan besi yang sejuk tu, dia cakap ada satu test yang dia buat. Dia kata, okey puan, sekarang ni kita cuba test dengan benda tajam. Puan ada rasa tak perut puan ada kena benda tajam? Dia cakap. Saya kata tak, saya tak rasa. Saya memang langsung saya tak rasa. Okey. So, kita masuk kepada cerita hari ini. So, masa pembedahan tu berlangsung. So, bila doktor pakar BIUS dah test BIUS dia berkesan ataupun tidak, sebenarnya daripada lepas suntik tu tak lama pun memang terus saya rasa kebas. Kemudian saya tak rasa pun apa yang dia orang letak dekat kawasan BIUS tu lah. And then selepas tu, bila dia dah test, dah okey semua, dia yakin yang ubat BIUS tu bekerja dengan baik, dia pun kata, okey puan, pembedahan akan bermula sekarang. So, saya macam macam mana ni, takutlah kan. Ada orang kata dia boleh rasa pergerakan pisau tu dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, bila dia cakap macam tu, saya tak rasa apa-apa pun dekat perut saya tu. Tak ada pun rasa ada benda bergerak ke apa ke, tak ada. Okey, cumanya saya boleh dengar lah apa yang pakar bedah tu, pasukan bedah tu bercakap-cakap sambil bekerja. Dan paling saya dengar jelas, pakar BIUS yang 3 orang ni lah yang duduk dekat kepala saya ni, dia orang bersembang-sembang. Rupanya dia orang ni bersembang-sembang macam biasa je, sembang pasal kerja, sembang pasal makan. Saya dengar semua tu. Dan saya rasa mungkin ada monitor kot yang pakar BIUS ni pantau untuk lihat saya punya degupan jantung. Dan setiap berapa minit sekali mereka akan test BP, blood pressure kita tu. And then dia waktu yang tengah bedah tu, dia datang, adalah salah seorang daripada, saya tak tahu pakar BIUS ke siapa ke yang datang dekat saya. Dia kata tangan mana yang free sekarang, maksudnya yang tak ada selang tu lah. Dan saya katalah, saya tunjuklah yang ini. Saya nak gerak kuat-kuat pun saya takut juga kan, sebab saya tahu yang dekat perut ni dia orang tengah buat something. Dan saya tunjuklah, saya angkat tangan, saya cakap yang ini. Oh ya, by the way, masa tu saya punya bahagian dada ke atas ni memang dah diselimut dengan selimut tebal. Okey, kemudian dia kata, okey, kita nak masuk selang lagi satu, kita nak standby untuk tambah darah sekiranya perlu. So, saya macam, ya Allah, jauhkanlah daripada pendarahan berlaku. Saya tak nak tambah darah kalau boleh. Tapi dia inject lah saya dekat tangan ni, dia inject. Saya rasa dia masukkan selang tu lah supaya senang dia orang nak tambah darah dengan segera nanti. Dia standby. Dia kata dia pun standby darah lah. And then bila dia test BP saya, semua okey sewaktu pembedahan tu berlangsung. Okey, dan tiba-tiba saya tak tahu kenapa, tiba-tiba saya menggigil. Saya cuba tahan untuk tidak menggigil sebab saya takut dia mengganggu proses pembedahan tu berlangsung. Tapi saya tak boleh, padahal dah tebal, dah selimut dekat saya punya bahu dan perut ke atas ni. Tapi saya still menggigil. So saya macam, mula saya diamkan je. Saya macam kejap lagi okey kot. Tapi bila tak okey, saya terus cakap, doktor, saya sejuk, saya cakap dengan pakar BIUS. So, sebab dia ada dekat kepala saya betul-betul, yang lelaki yang BIUS saya tu, dia memang betul-betul ada dekat kepala saya. Saya kata, doktor, saya sejuk. Lepas tu dia sejuk. Lepas tu dia pun mungkin dia adjust warmer kot. Dia macam ada angin panas. Lepas tu dia tambah selimut lagi. Tu saya tanyalah, doktor, kenapa saya macam ni? Macam
Sebab saya menggigil yang amat sangat. Saya tak boleh macam kontrol gigil tu. Lepas tu dia kata ada dua sebab pun kenapa pun macam ni. Yang pertama operation teater ni memang sangat sejuk lah dia cakap. Yang kedua disebabkan ubat bius, kesan daripada ubat bius tu. So ini normal, puan jangan takut, memang normal benda ni berlaku. So kita tambah selimut lah dan kita letak warmer. So dia orang adjust lah warmer tu, padahal warmer tu dah ada dah sebelum ni, tapi mungkin dia adjust dekatkan lagi kan. Okey, saya dengar yang dekat pasukan bedah yang dekat dekat kaki pula, saya dengar lah saya dengar ada arahan dia cakap okey buka lagi, okey kanan sikit, okey kiri sikit. Tapi saya tahu, saya tak rasa, alhamdulillah saya tak rasa. Orang kata rasa cubit-cubit lah, rasa ditolak perut lah apa. Saya tak rasa semua tu. Yang saya tak rasa apa-apa. Cuma saya dengar je lah dia orang cakap kanan sikit, kiri sikit, apalah itulah inilah. Saya macam, aduh bilalah baby saya nak dikeluarkan ni. Macam tu. Lepas tu, dalam masa yang sama ketika pembedahan tu berlangsung, saya dengarlah yang tim bedah tu kadang-kadang dia tanya pada tim bius, macam mana, BP okey ke, jantung macam mana, okey tak jantung. Mungkin diorang ada monitor lah kot, sebab ada beberapa alat kan dia letak dekat kita. Saya rasa dia monitor jantung saya dan dia juga monitor jantung baby saya rasa. Tapi kalau ada penonton yang mahir dan yang tahu benda ni, tolong jelaskan. Sebab saya kan tak nampak dalam operation theater tu apa yang berlaku. Cuma saya rasa ada. Sebab sebelum dibedah tu pun memang dia orang check jugalah jantung baby tu. Dan saya tunggu, tak adalah lama sangat. Tiba-tiba pakar bis tu cakap dengan saya, okey puan, sekejap lagi puan akan rasa perut puan ditekan-tekan sedikit ya, tekan-tekan sikit sebab kita nak keluarkan baby. Saya macam, baby dah nak keluar. Macam tu. Macam sebenarnya saya macam tak bersedia pun ada, sebab baby kan sebulan lagi kan sepatutnya keluar. Jadi ni dia nak keluar awal. Macam saya dah nak jadi mak ke? Saya nak jadi ibu ke ni? Macam tu lah. Dan memang kita rasa, yang itu saya rasa perut saya ditekan-tekan tu. Memang kuat kot dia tekan. Tapi saya tak rasa sakit lah. Saya tak rasa sakit, cuma ditekan-tekan kan. Tapi dalam masa sama, pakar bius tu adalah sesekali tanya pada saya, puan okey ke? Puan ada rasa sakit? Saya cakap tak ada kan. Dan lepas tu bila saya rasa perut saya ditekan-tekan tu, saya tahulah okey dia orang dah nak keluarkan baby ni. Saya pun berdoa lah dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, semoga baby saya keluar ni baby menangis, janganlah baby senyap, janganlah baby diam, tolonglah ya Allah, biarlah baby ni menangis. Kemudian dia dah habis tekan tu, saya dengar bunyi tangisan baby. Ya Allah, maha besar Allah, maha kuasa Allah. Rasa tersentuh masa tu, macam anak saya ke yang nangis tu. Macam bila dia nangis, saya pun nangis sama. Macam nangis kan, macam sebab terharu. Dan ada seseorang yang dari pasukan bedah tu datang jumpa saya. Dia kata, puan, baby puan menangis, tapi disebabkan dia post premature, kita akan serahkan dulu kepada pakar kanak-kanak. Kita tak boleh buat skin to skin sekarang. Kita serahkan dulu pakar kanak-kanak untuk diperiksa, dan lepas tu baru kita buat skin to skin. Okay, so saya macam excitednya nak pegang baby. Tapi bila dia cakap itu, saya angguk lah kan. Takkanlah saya nak cakap tak boleh. Saya kata okey je lah. Dan saya macam, tak sabarnya nak jumpa baby, tak sabarnya nak jumpa baby. Baby dah keluar. Saya pun tunggu-tunggulah. Mana baby ni? Tak datang pun dekat saya. Dia orang kata selalunya baby ni akan diletak atas dada kita untuk skin to skin. Tapi saya tunggu-tunggu baby tak datang. Lepas tu pakar bius cakap dengan saya, okey puan, sekarang ni kita dah nak mula jahit balik ya puan. Kita dah nak mula jahit ya puan. Saya kata okey. Rupanya proses daripada bedah untuk keluarkan baby tu tak lama sangat. Lepas keluar baby nak menjahit tu agak lama. So operation tu berlangsung dalam masa 40 ke 1 jam macam tu. 40 minit ke 1 jam macam tu.
Bila dia orang dah habis jahit tu, pakai habis, dia cakap, okey puan, pembedahan sudah selesai. So Dr. Atikah tu pun datang jumpa saya, dia kata, alhamdulillah puan, segalanya selamat, kita dah selesai. So kita akan letak puan di bahagian pemerhatian dulu untuk pantauan, dan lepas tu kalau tak ada apa-apa berlaku, kita akan bawa puan naik ke ward lah. Dan saya tanyalah berapa lama pemantauan tu, dia kata dalam 20 minit macam tu lah untuk pemantauan. So dia tolaklah saya ke satu bahagian yang di luar bilik bedah tu, tetapi bukan di luar betul, dia masih lagi dalam bilik tapi di luar daripada bilik bedah. And then saya baringlah kat situ, saya cakap, saya ni dah keluar dah, mana baby saya ni, tak ada pun yang datang buat skin to skin kan. Lepas tu saya pun duduk je lah, sebab kita memang tak rasa sakit kan. Saya bukan duduk lah, saya baring-baring, tapi selimut tebal tu masih ada lagi kat saya lah, sebab saya masih rasa sejuk tu. And then tiba-tiba ada seorang perempuan datang, dia cakap, puan, saya Hidayah, saya bidan yang menyambut anak puan tadi. So ini anak puan, kita nak buat skin to skin. So saya letak ya anak puan dekat dada puan. Saya kata, okey. Lepas tu saya macam sebab lah, macam nangis lah kan. Baru first time jumpa baby, kecil je baby tu, letak atas dada saya. Dia bergerak-gerak kan, macam ya Allah, kecilnya, comelnya, patutlah kau kau duduk dalam perut aku, kau gerak-gerak, comel-comel je rasa setiap hari. Dan hari ni alhamdulillah Allah temukan kita betul-betul di dunia yang nyata. Dan saya tak ingat lah berapa minit buat skin to skin tu. Cuba bagi dia nurse tu, kau tak siap saya, dia try untuk bagi baby tu menyusu lah. And then tak lama kemudian dia cakap, okey puan, saya ambil baby ya, kita nak hantar ke nursery ke apa, saya tak ingat. Lepas tu dia bawa keluar jumpa dengan orang yang menunggu saya di luar lah. Dan kebetulan suami saya pun dah sampai, dah ada. Tapi sebelum suami saya sampai tu, baby saya ni dua orang yang azankan dia. Sebelum suami saya sampai, masa dia keluar, mungkin dia keluar, yalah, dia lepas skin to skin tu, dia bawa keluar. Kawan saya, ada seorang kawan saya yang lelaki tu tolong azankan, tapi sebelum tu dia orang datang, bukan kawan saya lah, nurse tu datang minta permission untuk kawan saya azankan. Kemudian bila daddy dia sampai, so daddy dia pula yang azankan dia. So dua kalilah dia azan. Dia diazankan. Kalau degil juga azan tak nak sembahyang tu tak tahulah kan. Nauzubillah min zalik, harap-harapnya dia menjadi anak yang soleh. And then bila saya dah keluar, bila dah habis skin to skin tu, pakai kanak-kanak pula datang jumpa saya. Dia cakap, tapi yang datang jumpa saya ni bukan doktor yang Maldives tu, tapi tim dia lah yang datang jumpa saya. Dia Melayu lah. Dia datang jumpa saya, dia kata, puan, kita dah buat pemeriksaan kepada bayi puan. Alhamdulillah segala-galanya okey, paru-paru berfungsi dengan baik, jantung baby okey, pendengaran baby, penglihatan baby, alhamdulillah, saya cakap. Dan saya kata, doktor, baby saya kena masuk NICU ke? Dia kata, tak, baby, alhamdulillah baby puan tak perlu masuk NICU. Okay, so dia akan duduk di nursery lah, dan bila puan keluar nanti, discharge nanti, dia akan, kalau tak ada apa-apa masalah, dia boleh discharge sekali dengan puan. Okay, alhamdulillah, saya rasa lega. Baby tak kena masuk NICU, baby okey, baby tak kena incubate. Alhamdulillah. Terima kasih Allah atas kurniaan ni dan kesihatan yang dikurniakan kepada baby. Saya rasa itu je lah dulu untuk hari ini. Dan mungkin kalau ada yang saya terlepas pandang ke apa, saya akan ceritalah. Mungkin saya akan tambahlah pada video yang akan datang. Untuk itu saya tinggalkan dulu.
viewers ataupun raisers dekat sini setakat ini untuk malam ini ataupun hari ini. Saya record video ni malam, tak tahulah you all tengok pagi ke malam ke siang kan. Okay, so semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa kalau rasa video saya ni bermanfaat, bolehlah share, like, komen dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.